السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Sempena sambutan Hari Guru yang diraikan pada tanggal 16 Mei setiap tahun, ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Guru Pemancu Reformasi Pendidikan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madrasah atau sekolah merupakan institusi pendidikan yang mainkan peranan besar dalam masyarakat sejak sekian lama di tanah air kita. Ia bukan sahaja tempat membina ilmu, tetapi juga pusat pembentukan karakter berteraskan adab, akhlak dan integriti. Hakikatnya, peranan mendidik ini bukan hanya terletak di bahu guru, bahkan setiap daripada kita, para ibu bapa, ahli masyarakat dan para pemimpin memikul tanggungjawab bersama dalam membentuk generasi yang bertamadun. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah seorang bapa yang berjiwa pendidik, iaitu Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman, di mana terkandung prinsip utama seorang guru dalam membina akidah yang teguh, mendidik dengan hikmah dan membentuk akhlak yang terpuji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah sesuatu kezaliman yang besar. Ayat ini bukan sekadar pesanan seorang ayah, tetapi ia menunjukkan manhaj tarbiyah seorang guru bermula dengan menanam pegangan akidah yang benar, disusuli pembangunan akhlak dan kesedaran sosial. Di sinilah terbuktinya bahawa peranan guru bukan sahaja mengajar teori, tetapi mengarah fitrah dan menanam nilai karamah insaniah dalam diri para pelajar. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, karamah insaniah atau kemuliaan insan merujuk kepada ketinggian martabat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia berdasarkan fitrah dan potensi yang dimilikinya. Dalam Islam, konsep ini berbaksikan kepada ayat-ayat Al-Quran surah Isra ayat 70, seperti mana yang telah dibacakan pada mukadimah khutbah bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan.
Ayat ini menjadi asas kepada falsafah pendidikan Islam dalam Islam yang memberi penekanan bahawa setiap insan tanpa mengira latar belakang keturunan, warna kulit atau kedudukan memiliki nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi mana dia menjunjungi ilmu dan takwa. Yakinlah sidang jemaah sekalian, kemuliaan insan itu tidak hanya terletak pada aspek fizikalnya, tetapi juga menjadi asas penting dalam pendidikan yang bertujuan membentuk individu dari segi rohani, intelek dan emosi serta mampu memenuhi inspirasi negara. Inilah hakikat insan Rabbani yang perlu dibentuk melalui peranan guru yang mampu menyemai ilmu, menanam benih iman dan memupuk sifat insan agar lahirnya generasi pewaris negara yang menjunjungi syariat dan keadilan sejagat. Hadirin Jumaat yang berbahagia, apabila kita berbicara tentang peranan seorang guru dalam Islam, fokusnya bukan semata-mata pada sudut teknikal dan metodologi pengajaran, tetapi lebih utama adalah memimpin para pelajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar sehingga terzahirnya generasi yang memiliki jati diri Muslim yang jelas peranannya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Islam, pembangunan karakter pelajar bermula dengan kefahaman agama yang sahih agar para pelajar dapat memahami ilmu dan kehidupan dalam neraca wahyu, bukan hanya logik dan emosi semata-mata. Didiklah para pelajar dengan akidah yang murni agar hati mereka sentiasa terpaut kepada tauhid dan tidak terpesong kepada pemikiran liberal atau pluralisme agama yang membingungkan. Jadilah guru yang mampu memberikan contoh tauladan yang baik dalam tutur kata, akhlak dan cara berfikir yang memberi impak kepada para pelajar. Janganlah menjejaskan imej profesion seorang guru dengan melakukan yang mencemarkan maruah diri dalam institusi pendidikan, seperti tidak kesantunan di media sosial atau terlibat dalam salah laku moral yang kelak boleh menjadi bahan cemuhan masyarakat. Maka wahai para guru sekalian, tugas kalian bukan sebarangan. Kalianlah benteng utama yang mampu menyelamatkan para pelajar kita daripada terjerumus ke dalam arus pemikiran songsang, kecelaruan identiti, kegoyahan akidah dan merosakkan akhlak. Suburkanlah nilai iman dan adab dalam setiap interaksi pendidikan, termasuk dalam subjek bukan agama sekalipun. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajar bukan sekadar menuntut ilmu, tetapi dialah mencari hakikat dan makna ketuhanan. Guru pula bukan sekadar pendidik, tetapi dialah yang memimpin anak didiknya mengenal Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, setiap ilmu yang diajarkan, sama ada sains, matematik, sejarah maupun bahasa, mestilah diikat dengan tauhid agar ilmu itu menjadi wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan alat menyesatkan dan memisahkan manusia dari Tuhannya. Seorang guru sains contohnya bukan sekadar mengajar fakta dan teori, tetapi juga perlu menunjukkan kepada pelajar bagaimana hukum alam ini tunduk kepada sunnatullah yang begitu teliti yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Seorang guru matematik bukan hanya menekankan logik dan angka semata-mata, tetapi perlu memimpin pelajar melihat keadilan dan keteraturan ciptaannya. Inilah hakikat ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengukuhkan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Nabi SAW turut mengajarkan kita agar berhati-hati dengan ilmu yang tidak membawa manfaat seperti mana dalam doanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak diperkenankan. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, sedarlah bahawa jika seorang guru itu gagal memberikan kefahaman Islam yang sebenar dalam diri pelajarnya, mungkin akan lahirlah generasi yang pintar tetapi lompong dari sudut akhlaknya, canggih dalam teknologi tetapi keliru dalam ideologinya, hebat berfikir tetapi longgar pegangan agamanya. Maka tidak hairan jika kita lihat generasi muda hari ini semakin terdedah kepada fitrah liberal, normalisasi maksiat dan krisis identiti. Oleh itu, wahai para guru sekalian, jadikanlah tugas pendidik ini sebagai medan dakwah dan jihad. Tanamkan kepada anak-anak kita, pelajar kita bahawa kemuliaan insan itu bukan terletak pada gelaran, pangkat atau kekayaan, tetapi ia terletak pada sejauh mana dia mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan, menjunjung syariat serta berpegang teguh kepada tasawuf Islam yang menyeluruh. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Pertama, warga pendidik perlu tampil sebagai murabbi yang mampu mempertahankan akidah dan jati diri pelajar di tengah-tengah pengaruh media sosial yang semakin mencabar. Kedua, warga pendidik perlulah menghayati peranan sebagai pemimpin ummah dalam mendidik anak bangsa sambil sentiasa memperkasa diri dan ilmu dan kemahiran baharu agar seiring dengan perubahan zaman. Ketiga, masyarakat perlu sedar bahawa tugas mendidik anak bangsa bukan hanya terletak di bahu guru semata-mata, tetapi turut menjadi tanggungjawab bersama yang menuntut penglibatan aktif ibu bapa, komuniti dan pemimpin setempat. Keempat, para ibu bapa dan pelajar hendaklah sentiasa memuliakan dan menghormati para guru kerana ia merupakan kunci kepada keberkatan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajar isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 79. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.